Okey, pencarian bakal Raja Lawak musim keempat telah pun bermula. Pada awal bulan November baru-baru ini, lebih dari 1,000 orang telah mengambil bahagian dalam sesi uji bakat yang telah diadakan di Plaza Kota Raya Johor Bahru, Kompleks Bukit Jambul Pulau Pinang, Kuantan Pet Pahang Darul Makmur, Plaza Alam Sentral Shah Alam dan juga Wan Borneo, Kota Kinabalu, Sabah. Memang pecah perut gelagat para peserta kita kan? Tetapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, terimalah pengacara anda. Hoi, 2,500 lah. Tak pandanglah 2,500, 3,000 ke 7,000. Hoi, mahal. Tu Johan tu. Apa dengan dia tu? Yes. Hey, Johan. Ni apa cerita ni sampai yes ni? Apa cerita? Aduh, dapat berita baru. Berita apa? Dapat terpilih jadi host Raja Lawak musim keempat. Amboi. Tak suka. Kadang-kadang ni orang ramai tengah tengok. Live. Oh, ya, duduk. Jangan buat berasa lagi. Tahun ini, jom buat lagi untuk Raja Lawak ya ke? Buat lagi. Astagfirullahaladzim. Sambutan. Okey, sambutan. Okey, pada aku jangan buang masa. Bila dapat sambutan benda semua, apa kata kita pergi uji bakat terus, jangan buang masa. Bagi tahu penonton Johan bila taruh uji bakat, kau jangan, dia orang tak tahu tu. Tarik aku dah lepas. Itu tengok nak mencari apa, dah lepas. Kita pun tak tengok, penonton yang di rumah pun tak tengok macam mana ni. Macam mana kita nak saksikan kembali tu? Jangan risau, ya. Aku dah belajar di Mak Esa. Boleh melintasi masa. Kau tanpa aku 3 kali je. Sampai cepat sikit. Okey. Macam mana cara dia? Tangan kat sini. Tangan kat sini. Okey. Adik atas semua. Jom kita tengok. Okey. Kita bawa sekali 2 orang. Okey, 1, 2, 3. Dah, mereka berdua lagi ke? Merentas masa? Iyalah tu. Apa-apa pun, sesi uji bakat yang pertama telah diadakan di Johor Bahru dan seramai... Patah pokok ni. Pokok tak kisah. Gigi aku ni. Kita kat mana ni? Kita memang dah Johor ni. Ni, kita sekarang sampai di Nazar Hotel, Johor Bahru. Telah Johor Bahru tapi takkan audition kat sini tak ada orang pun. Kat sana ada orang. Mana? Ni, dekat receptionist. Mana kita tadi? Jom tak ada buat audition ke apa kat sini ke? Raja Lawak ke? Raja Lawak. Oh. Tahu. Yang mana? Raja Lawak tak ada kat sini. Kat sini kita sponsor bilik je untuk kru-kru expo ni lah. Audition dekat Kota Raya. Terima kasih Kat mana ni? Apa ni? Pusat pemeliharaan air ke? Loji air ke? Aku nak pergi Plaza Kota Raya. Ini toilet ni. Aku dah agak dah. Mana Johan? Johan! Woi. Aku ingat kau ke mana tadi? Aduh, kau biar aku cakap, biar bersama dengan aku, selalu dengan aku, pegang tangan. Ni, aku tengah pening ni. Kata nak bawa aku pergi Plaza Kota Raya. Memang kita dah sampai dah sekarang, tapi sekarang ni kita dekat dia punya tandas. Kita dah Plaza Kota Raya. Kau tak percaya? Rasa Plaza Kota Raya, rasa? Kota Raya tak? Apa ni lah? Orang mau berak pun susah. Pusing mana lah? Belah lah lo. Kau buat apa? Kau buat apa? Sumpah. Cakap macam mana ni? Aku ingat wallpaper. Dia ada tak tadi kat dalam? Ada begini. Dia tengok je. Tak sangka kau macam ni. Tak. Betul, aku tak tahu. Betul. Okey. Tak apa, tu kau punya rasa. Aku tak nak tanggung. Kau tanggung sendiri. Sekali, kau lewat. Macam biasa. Kau bawa betul. Sana. Pergi dekat stage je. Sampai. Dua. Aduh. Kau ni. Zan. Ya. Kita kat mana ni? Ni Plaza Kota Raya lah ni. Oh, Inilah tempatnya, tempat orang audisi.
Audition. Audisi bahasa Melayu, audition bahasa putih lah. Tengok orang ramai. Ni orang nak tengok orang audition lah ni. Nak tengok orang uji bakat macam mana. Tak asal dia tengok kita macam kita atas pentas je. Hai, kau pernah dengar pantun tak? Pantun macam mana bang? Mangkuk tingkat, mangkuk hayun. Dua-dua mangkuk sila turun. Alah, dia main pantun. I love you. Turun. I love you. Turun. Alah. Belah. Macam mana? Satu kita. Alright. Seperti yang saya katakan tadi, Plaza Kutraya JB telah menjadi lokasi uji bakat yang pertama. Lawak ke? Tengok sendirilah. Saya adalah raja lawak anda. Anda mesti mengundi saya. Saya betul-betul lawak. Betul kan? Kamilah, Raja Lawak, musim yang keempat. Sayalah juaranya. Yeeha. Assalamualaikum. Akhirnya aku dapat juga masuk rancangan Raja Lawak. Lawak ke? Salah. Anda salah. Dia bawa motor ni. Bawa motor. Bawa kan. Oh, cocok ni. Tiba-tiba nampak tiang ah. Nampak tiang dia langgar dia jadi macam itulah. Jadi saya nak carikan dia teman hidup. Nak pak? Gatal. Yang ni pak. Memilih pula. Yang ni pak. Kau nak yang macam mana ni pak? Yang ni pak, yang ni pak. Yang ni. Siapa kau lah? Akulah Perutman. Jangan ke mana-mana, kerana selepas ini anda pasti tidak mahu melepaskan peluang menonton pakcik-pakcik kita buat lawak dan juga Mamat yang sorang ini. Kopi alien. Okey, selamat kembali. Antara semua peserta yang datang menguji bakat, Mamat seorang ni lah yang agak istimewa sikit. Aku nak cuba sebab aku memang lucu. Lucu segala dunia. Air Milo, air kopi, air susu. Itu nama aku. Nama kau siapa? Aku nama Kopi. Tak tawa pun. Kopi 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 alien. Dia senyum. Smack. Senyum. Kenapa korang ni diam? Ketawa seluruh. Ku buktikan bahawa kalian anda semua. Tarian Zapin. Ting 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 ting. Rock. Inilah lagu rock.